Selamat datang ke kupasan kita hari ini. Kita ada satu artikel berita dari UPI, United Press International, bertarikh 6 Mei 2025. Jadi misi kita macam biasa nak cuba faham apa yang berlaku, kenapa penting, lagi dengan lawatan Presiden AS ke Timur Tengah yang sudah dekat sangat ini. Perkara pertama yang disebut dalam artikel ini, pasal Israel hantar lebih ramai askar dengan peralatan sekali ke sempadan Gaza. Ya, dan sumber kata, ini jadi lepas Kabinet Keselamatan Israel dilaporkan buat undian. Pasal apa itu? Malah ada cakap-cakap pasal kemungkinan kehadiran tetap. Itu memang betul. Tapi kan yang menarik juga ialah bila benda ini jadi, kita tengok gencatan senjata itu gagal kan pertengahan Mac hari itu. Lepas itu sekarang ini, tindakan ini berlaku betul-betul. Sebelum lawatan Presiden AS minggu depan ke Arab Saudi, UAE, Qatar. Ada kaitan yang rapat ini antara tindakan dengan lawatan. Nampak macam itu. Ada yang agak ketara sebelum dia cakap secara terus terang pasal niat Israel dengan lawatan itu. Tetapi ada disebut Israel kata pertempuran akan ditingkatkan kalau tak ada lagi tebusan dibebaskan segera. Jadi fokus pada tebusan nampaknya tekanan. Ya, nampak macam itu. Tetapi pada masa sama artikel itu tekankan juga pasal situasi kemanusiaan yang makin teruk itu. Sekatan penuh bantuan ke Gaza. Sudah lebih 8 minggu. Memang orang awam dekat sana memang kurang makanan lah. Terdesak macam mana pula? Ada, Kementerian Kesihatan Palestin lapor, lebih 52,000 orang sudah terkorban sejak perang. Ya, dan lebih 2,400 hanya sejak pertengahan Mac. Lepas gencatan senjata itu gagal. Jadi kalau kita kumpul semua ini kan, penumpuan tentera lepas itu ada laporan pasal operasi. Mungkin lagi besar. Mungkin duduk terus dekat sana. Kemudian gencatan senjata, gagal krisis kemanusiaan teruk gila. Dan dalam masa sama, ada lawatan diplomatik penting. Maknanya, gambaran yang muncul ini memang satu situasi yang sangat-sangat tegang. Kompleks. Untuk anda faham, memang banyak benda berlaku serentak, tekanan dari kiri kanan. Tepat sekali. Lagilah rumit bila kita ingat balik laporan sebelum ini yang Kabinet Israel pernah bincang pasal kemungkinan tarik balik sekatan bantuan. Walaupun sekarang ini nampak macam ada isyarat yang bercampur-campur. Satu sisi, cakap pasal mungkin longgarkan sekatan, sisi lain, ketatkan sekatan, tambah tekanan tentera. Menunjukkan betapa kompleksnya dinamika dalaman dan luaran yang sedang mempengaruhi keadaan. Jadi secara ringkasnya lah kan, untuk anda semua, sumber UPI yang kita bincangkan ini memang highlight beberapa benda penting. Keputusan yang dilaporkan untuk tingkatkan operasi, siap dengan kemungkinan duduk tetap dekat sana. Ya. Dan 3, semua ini jadi pada waktu yang sangat kritikal. Lepas gencatan senjata gagal sebelum lawatan penting AS dan masa krisis kemanusiaan tengah parah. Betul. Jadi ini tinggalkan satu persoalan besar untuk anda fikirkan. Dengan adanya laporan pasal potensi Israel nak ada kehadiran tentera terdekat Gaza ini kan. Apa agaknya implikasi jangka panjang dia untuk kestabilan satu rantau itu dan untuk hidup penduduk dekat sana? Lagi-lagi bila jadi usaha diplomatik antarabangsa. Betul itu, sesuatu yang patut kita semua renungkan perbincangan ini. Apa kesannya nantikan?